karnival pertanian, agro pertanian di Shah Alam, yang telah pun berlangsung, iaitu daripada 25 hari bulan hingga 28 hari bulan September 2025. Jadi kami akan cuba pergi ke sana apa yang ada yang berkaitan dengan pertanian saya, sebab saya memang suka pertanian. Jadi saya akan cuba pergilah apa yang patut dibeli atau jom pergi sana. Seterusnya ikon yang akan dibawakan namanya adalah Ahmad Firdaus bin Abdul Halim dari TPK Kuala Langat. Ikon Agus Nano yang kelima, berikan tepukan gemuruh kepada Wong Yombe dan Masud Senadra. Ikon Agus Nano yang seterusnya ada gerai dekat sini. Berikan tepukan gemuruh kepada Tengku Nurhani. Ini Tengku Osman Nins Indonesia Senadra. Yang paling popular di negeri ni lah, koyak Thai. Nombor satu sekali tu lah. Koyak Thai, betul kan? Boleh try lah dulu. Saya bagi lempeng kan? Inilah kafarnya. Okey. Ini sambal poyak, ini sambal hijau bilis. Dengan lempeng sekali terus. Jadi dia boleh tahu taste dia. Yang ni hijau bilis. Poyak bilis. Ini poyak bilis. Kompoyak. Kenang-kenangan. Para Selvan dan terus PRT. Wah, nangka madu. 13 orang yang tawan, 13 orang yang tawan. Sebab busuk hati. Habiskan duit yang diperuntukkan. Okey? Okey? Syamil, Cik Syamil kita. Cik Syamil kita. Okey, pilih sok kita. Untuk berapa orang? Betul RM8. Okey. Untuk Lembut. 20 orang yang bertuah. Harga asal RM8. Jika nak lelah untuk petani 20 orang 20 botol saja dengan harga RM2. RM2 semua. Cili sos RM2. RM2. Kita happy hour tak cerai, kita tak cerai. Yang ni abang kita tak rugi 1 sen pun. Ramai beratur beli kambing.
tuan-tuan dan juga puan-puan fahamlah keadaan kami dia. Jangan nanti Kambing boleh. dia botak seorang tu dengan yang baju hitam seorang tu. Aku geram betul lah. Dapat tadi bila dah buka? Buka. Jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami. Sesungguhnya kami tak bersalah dalam hal ini. Tapi kalau wanita berbagi dia betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu, kalau kami laju, tuan-tuan tak payah ke sini. Kami yang hantar ke sana. Iya, 3 hari kami memang buat macam itu. Yang beratur-beratur di depan di lamak, kami hantar dari pagi belakang tu terus. Lori. Untuk 20 orang yang bertua, harga jual satu kita nak 50 orang yang bertua. Rumpai tu kata rumpai. Sana bang, sana. Sana. Lagi, mana? Buah tadi. Habis. Ada 10? Air coklat. Untuk 10 set pot yang kita harga asal RM5, kita nak harga RM1 sahaja, RM1. Saya dah beli dua. Okey, harga asal untuk pen kita RM9. Ada awak? Ni minta maaf, pen saja lah, troli pen. Harga saja kita bagi saja. Ini kita panggil golden melon. Jadi kita ada dua jenis golden melon. Tapi saya depan. Mana? Lagi satu. Okey, kita dapat happy hour untuk 20. Masih dulu. Okey. Untuk 20 orang yang teramal. Aku dah pergi kena rompuh ni. Kena rompuh. Kepedasannya yang maksimal pergi dengan harga RM1 sahaja. RM1. Cuba tak kita nak masuk skuter dia. Alright, kita nak bawa ke biru. Okey, proses buka lagi. Sebiji terbikat. 2 biji 50 brown. Anas 59 menang. Menang motor lah. Bang, dapat naik sikit jari bang. Wow, dia buat betul-betul. Abang menang motor deh. So kita ada motor lagi segmen. Malam ni besok. Malam ni ada 1 biji motor lagi, 1 buah. Yang biji tu bearing. Waktu konsert Hakim Rusli malam ni, hadiah Yamaha Vantage disumbangkan oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Selangor. Tepukan kepada mereka. Alhamdulillah. Kita berakhir ke sambutan bola sebentar ini, maka berakhirlah
majlis kita pada hari ini. Bergerak di atas para anak dusun. Jual ni. Driver datang makan lah. Ayo dah baik. Alhamdulillah kan. Balikkan lah kasi yang akan. Jamun mat. Boleh juga. Belanja gambar. Macam mana? Janganlah masuk-masuk. Oh, dapat cili. Wah. Untuk laluan azan maghrib kita akan sambung progres 25 hingga 27 hari bulan. Jadi malam nanti kita ada bersama dengan Hakim Rusdi dan Bang Hadran. Jadi yang lupa kita ada fire show juga teruskan dan kita makan ke? Jadi kita jumpa selepas ini. Dia tak tahu sate. Ayah 15. 22 50 sen. Itu RM2 ya? 50 sen aja RM2. Okey, itu saja tinjauan tentang Selangor Agro Fest. Jadi kami nak balik dah. Jalan keluar dah. Okey, semoga terhibur. Assalamualaikum.